Pegawai imigresen ditahan kes bawa masuk warga asing secara haram. Sepang. Seorang pegawai imigresen yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, telah ditahan selepas disyaki terlibat dalam kegiatan penyeludupan masuk warga asing ke negara ini secara haram. Penahanan pegawai lelaki berusia 35 tahun itu dibuat hasil pemantauan dalaman dan maklumat risikan yang mendapati pegawai berkenaan telah melakukan pelanggaran SOP imigresen semasa bertugas. Dalam serbuan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bersama Jabatan Imigresen Malaysia, sebanyak 9 pasport milik warga Pakistan dan 2 pasport milik warga Sri Lanka ditemui disorotkan di dalam pakaian pegawai terbabit. Menurut sumber, pegawai itu dipercayai membantu kemasukan warga asing tanpa melalui pemeriksaan sah dan dipercayai menerima bayaran untuk perkhidmatan haram itu. Kesemua pasport yang dijumpai tidak mempunyai kod keluar atau masuk yang sah, menimbulkan syak bahawa mereka dibawa masuk melalui laluan pintu belakang dengan bantuan dalaman. Kes ini kini disiasat di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan Akta SPRM 2009, dan pegawai tersebut telah digantung tugas serta direman untuk membantu siasatan. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Ruslin Jusoh, berkata bahawa pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang menyalahgunakan kuasa dan merosakkan imej jabatan. Kami akan mengambil tindakan tegas dan memastikan perkara ini tidak berulang. Tiada sesiapa yang akan terlepas jika didapati bersalah, katanya.